Perkembangan politik tanah air sejak beberapa minggu kebelakangan ini memperlihatkan satu lagi episod penting dalam perjalanan demokrasi negara. Pilihan Raya Negeri Johor yang telah berlangsung baru-baru ini telah memberikan mandat baru kepada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui proses demokrasi yang sah. Bagi pihak Dewan Undangan Negeri Terengganu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada semua calon yang telah berjaya memperoleh kepercayaan rakyat untuk memikul amanah sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Johor. Sesungguhnya keputusan pilihan raya merupakan manifestasi suara rakyat yang perlu dihormati oleh semua pihak. Perubahan lanskap politik merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Dalam tempoh beberapa minggu lagi, perhatian negara pula akan beralih kepada pilihan raya Negeri Sembilan yang dijadualkan berlangsung pada 28 Julai nanti. Sudah tentu rakyat sekali lagi membuat penilaian berdasarkan pertimbangan dan kebijaksanaan mereka sendiri. Walau apa jua keputusan yang bakal diterjemahkan nanti, kita berharap proses demokrasi akan terus diperkasakan, manakala institusi Dewan Undangan Negeri di setiap negeri terus memainkan peranan sebagai badan legislatif yang bebas, berwibawa dan menjadi medan perbahasan dasar yang matang dan sejahtera. Kesinambungan pentadbiran yang stabil amat penting bagi memastikan segala dasar pembangunan dapat dilaksanakan secara berterusan demi kesejahteraan rakyat. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada